Okey, Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari Okey, hari ni kita dapat satu customer. Okey. Customer ni dia roger dengan kita, abang ni. Dia roger dengan kita, dia kata dia nak servis dia punya CVT lah sebab dia nak balik tapping. Jadi kita nak bagi tahu lah kepada pengguna-pengguna skuter. Dekat bengkel kita pun kita ada jual buat apa khidmat servis CVT ni lah. Okey. Jadi kepada pengguna-pengguna skuter, biasanya kalau kita buat CVT ni, kita akan buka dulu, lepas tu kita akan check lah. Yang benda utama sekali kita akan tengok belting lah. Okey. Kalau belting ni misal katanya contoh macam dia dah crack ataupun dia dah retak, kita akan tukar lah. Lepas tu macam biasa lah, servis CVT biasa kita servis, kita cuci apa semua, letak grease balik. Kalau sekiranya belting ni retak, kita akan tukar. Jadi kepada siapa pengguna skuter, tak kisah apa jenis motosikal skuter pun kita boleh buat lah. Okey, terima kasih.